kita jadikan dia berkakas. Jadi kita desak dia. Ya, memang itu saja jalan kita, Cik. Ha, begitulah. Ini kan anak Pak Duk. Baik. Balik, Den. Dua aja, ya. Zaitunnya. Kemana, Tun? Pergi rumah Mak, Sen. Apa kabar sekarang? Baik, Tun. Kenapa kau begini, Tun? Aku tengok kau macam orang menderita saja. Siapa yang tak menderita hidup seperti aku ini, Sen? Kok kawin dengan orang kayak Mael boleh jadi susah? Heran sekali, ya? Dulu aku sangka boleh senang, tapi rupa-rupanya lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut singa, Sen. Apa tak baik, Kak Cik Mael tu? Buaya darat itu tidak mempunyai hati, Sen. Sudah begitu, bukan dia saja. Hei, siapa pula lagi? Bini-bininya yang lain itu pun semuanya macam duri dalam daging. Semuanya menyakitkan hati saja. Aku kesian menengok kau, Tun. Tapi dulu kenapa kau mau dimadukan? Apa boleh buat, Sen? Sudah nasib aku. Biar aku balik, Tun. Aku ada kerja. Begitu juga janji ke Kanda. Tidak ada yang lain dari Adinda Mina. Pandai kau bercakap. Tetapi kenapa kau bawa Prawaya ke laut? Aku ke laut kerana menolong ayah kau. Kan dia sakit.
Oh ya, Cik Mahel tadi ada datang rumah. Dia marah kena ayah kau, kan? Mula-mula dia marah. Kemudian tak jadi pula. Tak jadi. Zin, dia suruh ayah berehat. Kemudian dia beri duit untuk beli obat. Sampai begitu sekali, ya. Ini tentu ada berudang di sebalik batu ni. Aku juga heran, Zin. Kau baik berjaga-jaga, Mina. Cik Ismail tu mata keranjang. Nanti kok dipasangnya bubu untuk menangkap kau nanti. Aku bukan sebarang ikan boleh ditangkap. Kalau dia pasang jaring sekalipun, aku tak mau masuk. Kau tu pasal bercakap agak bijak. Tapi walaupun bagaimana kau baik berjaga-jaga, Mina. Tentulah. Tentu. Hai, hari ini tak ke laut juga lagi, Pak? Tidak, Mar. Aku mesti sakit lah, Mar. Ya. Kalau begitu biarlah saya pergi dulu ya. Pergilah. Amboi, senangnya macam toke-toke saja duduk dengan dia punya pahit. Tengok kawan-kawan semua sudah pergi ke laut. Aku mengatakan aku mesti sakit, disuruhnya berehat dulu. Jangan kau suka dengar kata-katanya Cik Mail. Mengapa pula? Mengapa pula? Cik Mail itu tak pernah buat baik sama orang. Kalau dia sudah buat baik sama orang, pendeknya adalah maksudnya. Kau saja selalu menyangka apa-apa. Ada tak ada apa-apa pun. Kita jangan suka terima buta saja. Ayo sudah lekas bangun. Aku ini demam. Pendeknya kalau kau tak pergi kerja ini hari, kau lapar. Kau tak makan, aku tak masak ini hari. Kau ini keras hati betul lah. Kalau kau itu hantu pemalas. Sudahlah. Alah, bukan aku tak tahu apa. Pergi kerja lekas sini. Kawan-kawan semua sudah tunggu. Masih nak di rumah saja. Lekas. Aduh. Ketawa saja di situ. Ambilkan pengayuh ayah kau tu. Wak, tak ke laut ni hari, Wak? Ayolah. Marilah aku tak pergi, rugi kita ni hari. Itulah sampai kawan-kawannya datang, panggil. Masih nak duduk di rumah saja memerap sampai muka naik sembab. Ketawa saja ni. Apa pasal tu, Makcik? Pakcik kau itu bukan kau tak tahu, pemalas. Masih nak duduk di rumah saja. Tak mau kerja, saya duduk di rumah saja. Orang dah tua, Makcik. Tua. Kalau aku ni tak tua, aku kuat kerja. Malam berapa ikan besar-besar lah, Wak. Tapi satu ikan besar tu ikan apa nama tu? Ikan cermin dia orang kata tu. Ikan cermin. Betul-betul. Jaring ni habis pecah-pecah Sini. semalam. Encik. Nak ke laut apa? Iya, Encik. Biar saya pergi dulu, Wak. Bukankah kau sakit? Tidak, Encik. Sudah baik, Encik. Siapa yang bilang kau baik? Bini saya. Kalau dah baik pun, berehatlah dulu sampai kau segar. Terima kasih, Encik. Kalau begitu, biarlah saya balik dulu, Encik. Sidik, nantilah dulu kita berbual sekejap. Baik, Encik. Anak kau si Minah tu, apa sudah ada orang yang minangnya? Belum ada, Encik. Apa kata kalau ada orang kaya anak meminangnya? Takkan ada lah, Encik. Aminah anak orang miskin. Tentu orang miskin juga yang meminang. Aku tahu, ada orang kaya yang berhajatkan dia. Apa betul, Encik? Iya. Siapa orangnya, Encik? Katakanlah, aku sendiri. Encik ini olok-olok saja. Tidak, aku tidak olok-olok. Aku ingin memberikan kau kesenangan dan kekayaan. Aku akan jadikan kau ketua penangkap ikan di tempat ini. Pangkat dan kesenangan. Terima kasih, Encik. Gaji kau besar dan pangkat pun besar. Tetapi Aminah mesti menjadi istriku. Tapi Encik sudah banyak bini. Ya, bini-biniku yang lain itu cuma menyusahkan aku saja. Tetapi si Aminah, jikalau dia menjadi istriku, aku akan buat dia seperti seorang permaisuri. Betul, saya suka. Tetapi apa? Tapi saya takut bini saya tak bersetuju. Bini kau, apa kau kisahkan? Kau tuan rumah, bukan? Ya. Tapi kalau kau sudah setuju, cukup. Setuju tak? Setuju, Encik. Tetapi kalau kau sudah setuju,
Mari kita balik ke rumah kau dan terangkan perkara ini pada bini dan anak kau sekali. Mari. Baik. Tentang gadis-gadis di sana macam mana pula? Oh, gadis-gadis sekarang sudah lain macam, Makcik. Dia sudah keriting rambut, potong rambut betul-betul macam laki-laki, pakai seluar, pakai baju. Kalau tengok jauh, betul-betul macam laki-laki. Tapi tak cantik lah. Ayah tak jadi ke laut. Oi, kenapa pula tak jadi ke laut ini hari? Cik Mail tak kasih. Apa kau buat di sini, Husin? Tidak, Encik. Cerita-cerita pasal pekan dengan Makcik ini. Lain kali jangan kau datang ke sini. Apa ada hak Encik melarang saya ke sini ataupun pergi ke mana-mana? Aku ada hal. Kerana Aminah bakal menjadi istriku. Jadi, aku tak mau kau datang ke sini. Tahu? Oi, apa betulkah itu? Encik Ismail, sebenarnya saya tidak ada hak untuk campur tangan dan menggalang dari segala kemauan Encik. Tetapi jika sebenarnya Encik mau menjadikan Aminah istri Encik, tidakkah nanti akan merosakkan kehidupannya? Encik, tidakkah cukup Encik merosakkan kehidupan segala-gala perempuan yang sudah Encik ceraikan? Dan tidakkah puas dengan penderitaan istri Encik yang masih ada 3 orang lagi itu? Diam! Berambus engkau! Diam, orang yang macam Encik ini mesti dihapuskan di muka bumi ini. Hei! Menggunakan kekerasan. Tapi ingat, Islam melarang menggunakan kekerasan, tahu? Encik tidak boleh memaksa orang supaya menjadi istri Encik. Sudah, Husin. Jangan mengganggu di sini. Pergi balik. Saya boleh balik, Pak Cik, tetapi saya mesti membela kalau Aminah dikawin paksa. Sudah. Budak keparat. Nanti aku tahulah mengajar kau. Jemput naik. Mina, masak air ya. Apa air? Di laut banyak air. Di rumah ini tidak ada air. Mana? Sini, aku pikir ya aku balik dululah. Tapi budak keparat tu jangan kau bagi datang ke sini, tahu? Apa kau sudah gila? Kau nak serahkan anak kita dengan si tua kutuk yang gila perempuan itu? Apa kau tak mau senang? Senang? Siapa yang kau tengok senang kalau sudah jadi istrinya si tua kutuk itu? Siapa? Dia sudah berjanji nak kasih kesenangan kita semua. Ayah, ayah, bolehkah ayah percaya dengan janji-janji dia? Kan lebih baik ayah bunuh saya daripada ayah buat saya begini. Sudah, Mina, kau jangan bimbang. Nanti kalau apa yang jadi biar emak yang menentang. Memang kau jangan nangis, nak. Jangan apa-apa. Nanti kau sakit tua kutuk tidak tahu adat itu. Dola! Dola! Encik. Pergi panggil Lusuk. Baik, Encik. Lekas! Ya, Encik. Aku khawatir budak Usin itu akan mengganggu kerja kita, Sob. Kalau begitu, kita cari jalan untuk menyingkirkan dia dari kampung ini, Encik. Sebab itulah aku panggil kau kemari. Habiskan saja. Berani dia mengganggu kerjaku. Maaf, Encik. Kita tak boleh buat begitu keras dengan dia, Encik. Kenapa pula? Sebab dia bukan kuli, Encik. Dan bapaknya Bakar pun mempunyai pengaruh juga, Encik. Aku tinggalkan perkara ini dengan kau. Aku cuma tak mau dia mengganggu perkahwinan aku dengan Aminah. Wah, saya dengar bercakap pasal kawin. Apakah abang nak mengulang langkah lama? Apa kau nak campur hal orang? Pergi! Abang nak... Pergi! Berani kau menyangkal kata-kataku. Masuk! Jangan pedulikan dia. Apa yang telah kusuruh itu kau buat. Iya, Encik. Saya tahulah menjalankannya, Encik. Lekas-lekas. Kerana aku mau dengan si Aminah itu dengan lekas. Baiklah, saya pergi sekarang, Encik.